Mesti ada ramai yang tertanya-tanya, Vios baru ni belakang seat dia kenapa tak boleh 60-40? Tengok video Biko ni sampai habis. Biko tunjukkan dengan terangkan kenapa dia tak nak buat 60-40. Ikutkan yang dulu punya Vios, yang seat belakang ni dia boleh turunkan. Jadinya dengan belakang dia rata. Tapi kalau untuk yang Vios baru, dia fix, okay? Seat dia fix, tak boleh nak adjust. Sebab dekat belakang sini kita boleh nampak, okay, kalau karpet ni kita buka, yang ada nampak besi X ni dekat belakang. So kalau ada besi tu, memang tak boleh nak turunkan seat. Besi belakang X ni untuk bagi kita kereta ni lagi stable bila kita nak buat cornering. Kalau korang perasan, ada jenis kereta dia pergi modify, dia tambah sendiri dekat cermin belakang, atau dia tambah dekat belakang bonet. Inilah maksudnya. Dia terus pasang siap. Tapi ni ada satu lah, dia tak boleh nak lipatkan si belakang. Untuk mana yang berminat dengan Vios, boleh contact Biko, sedia membantu dapatkan kereta idaman. Apa yang nak tahu lagi, boleh komen je dekat bawah, nanti Biko jawabkan. Bye.